Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dan channel saya masih sama juga. Masih sama. Hari ini hari Isnin 5 hari bulan Januari 2025 Masihi bersamaan dengan 15 Jamadil Akhir. 15 Rejab 1447 Hijriah. Sekarang pukul 6 minit petang. Seperti biasa video daily report kita untuk hari ini. Malah tak kemarin sebab ada buat video daily report. Mari buat sini dah. Dah buat sini. Saya terus pergi keluar dah seperti biasa minit petang. Lepas tu semaya maghrib di surau pada buah. Lepas tu baru lepas tu terus balik ke rumah. Lepas semaya syak baru keluar pula pergi ke kedai fikri seperti biasa lah. Lepas tu kemarin tadi ada orang tak maklum pada saya buat sambut birthday tu. Dia buat sambut birthday adalah anak saudara Fikri belakang rumah dia tu lah. Buat sambut birthday sepatutnya 15 hari bulan ni. Biar punya birthday. Buat sekali dengan adik dia lah, adik Nur Iman hak istimewa tu. Apa? 23 bulan Disember lepas. Tahun lepas. Masuk 4 tahun. Tahun ni tahun kelima dia lah, tapi Disember ni pula baru masuk 5 tahun, cukup 5 tahun. Dah 4 tahun lah. Dalam 5 tahun tahun lepas lah. Nur Iman. Lepas tu sekali dengan kakak dia lah, Nur Nashwa. Nur Nashwa tu umur 17 tahun dah dah. Sampai akhir lah. 17 kan dah lah itu. Jadi ya. Lepas tu majlis tu berjalan seperti biasa. Selamat malam lah. Ada selesai. Mungkin nak sambil mengaji dekat budak tu. Pasal ada sebelah bulan ni buka sekolah dah. MRSM Sud tu. Nashwa tu. Lepas tu macam saya tidak dimaklum kan, jadi saya tidak bercosplay lah mana tadi. Ada video lah mana tadi lah. Tak bercosplay. Lepas tu makin biasa lah. Dia ada kenduri sikit lah. Batu-batu tu. Kita ada makan. Saya makan char kway teow dengan sosis dan juga kentang goreng gitu. French fries dengan ubi ketah potong-potong tu. French fries tu suku. Hak beli kedai ni, hak ni ketah hidup. Hak beli di pasar tu, bola-bola tu. Bola-bola celup tepung gitu. Okey. Lepas tu apa tu? Sepanjang mana? Dia gebul dulu ke tu? Gebul dulu rasa. Entah tu. Belum kau gini. Gebul dulu. Lepas tu selesai kerja ada. Saya naik internet sampai pukul 12 tu Fikri tutup. Lepas tu terus balik lah. Balik tu malam tadi tak tidur pula. Tak tidur pula malam tadi. Sampailah pukul tu. 9:30 saya barulah main the game, tiba-tiba saya pun 9:30 dapat khabar. Barulah saya mandi semaya subuh. Pas semaya subuh tu dia main tu internet apa ngatuk lah, ngatuk tahu apa. Pukul 7:30 tu tidur. Baru sekarang ngatuk tidur. Bangun pula pada pukul 12:10 tadi. Lepas tu tak tidur pada tu. Mai lahu pada pukul 3 tadi. 3:30. Maya asal dari pukul 5:40 tadi. Lepas tu 5:50 terus mai sini. Pukul 6 minit ni terus buat video ni. Okey, saya sekadar saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ni. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.